introducing first, fighting out of the red corner. This man, he stands at 168 centimeters tall, weighing in at 54.3 kilograms, with a professional boxing record of 1 win and 1 loss. From Indonesia, Sedaman Triseta. Wakil kedua dari Indonesia yang akan berentak sebentar saja lagi. Standing across the ring, his opponent in the blue corner. This man here, he stands at 163 centimeters tall, weighing in at 54.3 kilograms, at only 17 years of age, from Pahang, Malaysia, Lim Winston. When action begins, your referee in charge, referee Zaki. Blue, red. Umurnya yang agak muda ya, 17 tahun. Coach. 17 tahun. Coach. Ini Cik Zaki bin Hamid selaku No referee. headback. No elbow. No knee. No blow. Follow the rule. Start dulu. Step back corner. Okay? Difahamkan ya. Sedaman ni di antara influencer Ya, di Indonesia ya. Yes. dia bermula sebagai influencer, Ya. Yes. tapi mungkin Yes. mula serius dan ingin melonjak di peringkat Hai. profesional. Ya. Medic. Berasal dari Tangerang, Indonesia. Indonesia. Round one. Box. Perlawanan ketiga secara profesional. Bermula aksi. Round pertama dalam 4 round yang dijadualkan berlangsung. Masing-masing tengah mencari rentak. Melihat, oh itu dia cantik hook daripada Sedaman. Sedaman sememangnya akan menggunakan pengalaman beliau untuk menentang lawan yang jauh lebih muda ini. Sebentar tadi dalam bab keempat kita telah menyaksikan Milka Ya, betul. dari Indonesia berjaya memenangi. Adakah Sedaman akan terus membawa nama Indonesia untuk memenangi satu lagi pertarungan? Akan dilepaskan oleh Winston. Belum ada lagi Tumpukan yang bersih, berbahaya. ya, yang bersih. Berjaya kena tepat kepada lawan. Ya, betul. Round yang pertama ini memangnya mereka sedang mencari atau cuba mengenali lawan. Betul. Mencari kelemahan pihak lawan dan mencari sasaran di mana perlu dilepaskan. Oh, Hiddle Wilson Ya, buat serangan. Ya, beliau menekan dan Sedaman berjaya keluar. Ya. Sedaman berjaya mengenap. Dia berjaya mengenal pasti tumbukan daripada Wilson dan membuat elakan di situ. Yep. Setakat ini tak banyak aksi yang dapat kita saksikan daripada kedua-dua petinju. Ya, betul. Masing-masing tengah berjaga. Ya, terlalu berjaga-jaga mungkin. Ya. Perlu meningkatkan sedikit intensity. Tapi kita jangkakan Ya, itu dia cantik. baru seminit terakhir ini baru nak nampak aksi yang lebih menarik daripada kedua-dua petinju. Sedaman terus. Winston berjaya keluar. Lagi 45 saat, kurang 45 saat. Ya, betul. Tidak terlalu berhati-hati kedua boxer. Rasa tekanan mungkin akan berat kepada Sedaman. Ya, betul. Beliau boleh dikatakan favourite lah. Ya, betul. Winston adalah underdog. Betul. Jadi Tapi tidak boleh dipandang mudah. ya. Sebab kita tengok rekod amatur dia pun agak Merangsangkan. Dan meminta Winston badan Ya, dia. itu Wah, dia itu cantik. lebih baik daripada Sedaman. balas temukan di 10 saat yang terakhir. Adakah oh Ya, tidak. tak.
tak banyak yang boleh dikatakan. Ya, Tak banyak aksi yang menarik. Kedua-dua bermain dengan selamat. betul. Kedua-dua tidak mengeluarkan senjata masing-masing. Ya. Masih lagi mencari-cari apakah kelebihan, apakah kekurangan pihak lawan. Okay, ada 3 lagi round. Ya, Kalau Okey, sempat main okey. 3 round lah. Kalau ada knockout, lebih awal lah habis. ya betul. Tapi setakat ini sehingga Tapi ke potong bang gigi yang dia. ke Jangan buka kan, jangan 7 keluar ni kan. tak ada lagi. Mouse Tak tu- ada mouse lagi, tu jangan masih keluar tak kan. ada lagi. Okey? Hampir-hampir ada. Okey? Hampir-hampir. Round dua. Saya rasa Gideon kot paling hampir. Ya, betul. Tapi tak berjaya juga. Tapi tak berjaya juga. Sebab Round dua, Joshua Round dua. kental. Ya, betul. Kalau lawan lain tu mungkin dah tumbang Mungkin, lah. Mungkin dah tumbang. bukan mungkin, confirm. Confirm kan? Betul. Second round. Joshua kental betul. Second round. Diseru. Jangan keluarkan. Siap sedia memulakan aksi di round yang kedua. Wilson di penjuru biru, Round 2. manakala Sedamen di penjuru merah. Bermula round 2. Kita mahu lihat ada pertukaran daripada segi permainan daripada kedua-dua petinju ataupun tidak. Ya. Masih lagi mencari-cari. Adakah cari sampai habis? Itu menjadi persoalan sememangnya. Ketidak tengah belum lagi mengambil sebarang risiko ya coach. Ya, betul. Vincent, ini lebih Ada positif. sikit-sikit lah naik dia punya volume. okey. Ya, itu dia. Ya, ya. Ini yang cantik. kita mahu Ini mula yang kita saksikan. mahu. Mungkin dia dengar saya cakap tadi. Mouse sikit, mouse. Mouse sikit. Oh, cantik. Two body daripada Wilson. Saya menolak Triseda ataupun Sedamen ke penjuru beliau. Sedamen kena berhati-hati. Wilson mempunyai teknik rapat. Ya, Teknik itu bukan rapat. bukan ke arah badan. Tapi Sedamen langsung tidak menunjukkan sembarang tanda yang beliau terkesan dengan Ya, sembarang tumbukan betul. daripada Vincent. Wilson. Tapi kita lihat sini, setiap serangan Wilson dibalas mula oleh Sedamen. Ya, betul. Yang sememangnya membuatkan keadaan kembali Seimbang. seimbang. Ya. Ya, betul. Tak banyak yang boleh dipisahkan antara kedua petinju ini. Ya, betul. Sedamen mencari ruang. Vincent pijak pandai untuk menutup segala ruang dan peluang. Saya rasa kedua-dua petinju perlu lebih mengambil risiko Ya, betul. Jika ingin menangi. memenangi, ya, betul. Sebab Sekarang- siapa nak react dulu sekarang? Siapa yang nak mulakan dulu? Sebab tak ada Oh, siapa yang mulakan. cantik. Tumbukan daripada Wilson, cantik. Dia sudah mulai agresif. Ya. Seperti yang kita jangka, Wilson mempunyai tumbukan shot yang sangat baik. Itu dia. Terkejut nampaknya Sedamen Ya. dengan serangan bertubi-tubi yang dilepaskan oleh Vincent. Baru kita dapat lihat sedikit aksi yang menarik daripada kedua petinju ini menerusi Vincent. Itu dia tamatnya pusingan kedua. Adalah Adalah sedikit. sedikit Betul. daripada Vincent. Ya, betul. Sedikit kelebihan untuknya di pusingan yang kedua. Jadi untuk Sedamen tak ada Tak ada cara lain. lagi pukulan-pukulan yang boleh dikatakan memerangsangkan, tak ada. Jadi untuk beliau perlu bangkitlah. Ya, Di di round yang pusingan ketiga. ketiga. Dia perlu lebih agresif daripada Wilson. Mouse tu jangan keluarkan. Okey, mouse tu jangan keluarkan. Nanti dia orang nampak. Okey, masuk dalam. Okey, round 3. Okey. Sedamen mempunyai pengalaman di professional boxing Round 3 Okey. Fight. berbanding dengan Wilson. Ya, tapi tak tunjuk lagi.
Ya. Belum tunjuk lagi apa pengalaman yang dimiliki beliau kerana agak terlalu berhati-hati Ya, betul. dengan tindakan ataupun tumbukan yang Second ingin sound. dilakukan. Betul. Di pusingan ketiga, mungkin kita akan dapat melihat sedikit perubahan ataupun tidak. Terserah kepada kedua-dua. Yep. Round 3. Bob. Mula untuk aksi round yang ketiga daripada 4. Di mana cukup seimbang setakat ini daripada Sedaman dan juga Winston. Sama-sama cuit lah, bagi cuit lah. Ya. Cuit saja. Ya. Tak betul keluar lagi. Tak ada lagi serangan-serangan yang agak berbahaya pun tak ada. Masih mencari, menari-menari. Oh, tak kena. Ya. Baik daripada Sedaman. Bijak, sedang membijak, mencuri. Ya. Winston cuba untuk membalas, tapi tak berjaya lagi. 1 minit sudah pun berlangsung di round yang ketiga ini. Tapi dilihat Sedaman ini lebih cerdik Ya. untuk mencari poin berbanding dengan Wilson. Wilson kita nampak dia terlalu menunggu pukulan power. Ya. Baik. Oh, Satu saja. Break. Pada 4 tumbukan, satu saja. satu saja yang berjaya landing. Ya, berjaya landing kat muka Sedaman. 1 minit setengah lagi untuk aksi round yang ketiga. Hook yang tidak berjaya daripada Wilson. Wilson cuba menekan di hujung round pertama ini. 2 minit sudah berlalu. Tinggal 1 minit terakhir. Apakah ada sedikit tumbukan berbahaya daripada kedua-dua petinju? Masih lagi tidak. Ya, itu dia hook daripada Wilson. Ya, itu dia attacking daripada Wilson. Terus buang serangan tetapi berjaya Sedaman Mematikan, untuk mematikan serangan itu. Wilson cuba bertindak agresif. Praktik saat di round yang ketiga ini. 30 saat lagi. Walaupun anda mengatakan mengenai Sedaman agak sedikit bijak dalam permainan ini, Ya. tapi bagi saya beliau perlu lebih agresif. Ya. Perlu banyak keluarkan tumbukan. Ya. Kerana diingatkan semula ya, lawan anda baru usia 17 tahun. Ya, betul. Baru melakukan debut profesional. Betul. Jadi kenapa anda tak Jauh, menunjuk- gip tu jauh. kenapa anda bermain seperti anda lawan dengan orang yang lebih kurang anda? Ya, betul. Padahal anda mempunyai kelebihan yang agak besar. Ya, pengalaman lagi. Ya, pengalaman lagi. So di pusingan ini kita nampak sedikitlah untuk Sedaman. Sedaman. Sedikitlah. Sebab tumbukan dia Last tak round. banyak tapi tepat. Last round. Mungkin itu corak permainan beliau, Mungkin mencari ketepatan Last round. daripada kuantiti. ya. Di pusingan keempat ni Wilson Ya, kena Wilson, ya. lebih agresif. And then jangan bagi ruang, jangan Second bagi sound. peluang. Terus rembat. Ini dia round yang Second keempat, sound. round yang terakhir. Round. Final round. Final round. Jadi keluarkanlah apa yang anda miliki, Sedaman dan Ya. juga Winston. Agak sukar pengadil untuk memberi kemenangan kepada siapa. Ya, kerana terlalu seimbang. Ya, Tak terkejut kalau boleh seri. tak boleh jadi. Mesti ada satu pemenang ni.
saya begitu. Okey. Kita mengharapkan Wilson akan comeback, membuat serangan bertubi-tubi. Ya, itu dia. Ya. Itu dia. Tapi Seramen pantas untuk Ya. mematikan. Betul. Selama kita nampak dia cepat Break, step back. membuat pusingan Break, Turn. step back. Box. dan menolak Wilson ke dalam. Ya, cukup ini kita nampak lah dia punya level profesional Ya. Fraser kan. IQ. IQ dia. Ya, IQ. Terus serang, terus cari cara jalan keluar. Betul. Bila kena serang, dia patahkan. Ya. Mungkin itu antara kerja lebih yang boleh dilakukan oleh Vincent. Bagaimana untuk memastikan ketika serangan itu dilakukan, dalam masa yang sama memastikan Seramen tak mampu keluar Ya, daripada betul. situasi itu. Oh, cantik Seramen punya tu. Ya. Pemain yang bijak sebenarnya pada Seramen. Satu step. Beliau tersenyum. Ya. Saya tak rasa kedua-dua berasa begitu penat Ya. kerana intensiti bukanlah paling Betul. tinggi. Bukan. Jadi, itu bukan perkara yang boleh kita pertimbangkan daripada kepenatan. Ya. Ada lebih kurang seminit lagi untuk kedua-dua petinju membuktikan kemampuan sebenar mereka. 1 minit terakhir. Wilson hanya mengundur. Seramen melepaskan kombinasi tunjukan tetapi dia langsung tidak memberikan sebarang kesan kepada Vincent. Seramen hanya mengangguk. Ya. Satu perlawanan yang cukup seimbang, cukup sukar untuk kita teka Ya. siapa yang akan menjadi pemenang. Yang akan dinobatkan. Kita masih tak dapat melihat. Dari 10 saat terakhir. Oh, 10 saat terakhir. Ya. Ya, itu dia. 10 saat terakhir, kedua-dua membalas-balas tumbukan. Ya, itu dia tamat sudah. Tamat aksi pertarungan sebentar tadi di antara Vincent dan juga Seramen. 4 round yang telah pun dipertandingkan. 4 round yang cukup sengit. 4 round yang sukar untuk kita tentukan siapa yang mampu dinobatkan selaku pemenang dalam aksi perlawanan atau Ya, pertarungan betul. sebentar tadi. Into the ring, Professor Dato Sri Dr. Mike Chan, Chairman of European Wellness, to present the awards. Pastor Datuk Seri Dr. Mike Chan, Chairman of European Wellness, akan memberikan medal kemenangan kepada petinju yang memenangi pertarungan sebentar tadi, di mana saya yakin ramai yang akan merasakan ia agak seimbang dan agak Ya. sukar untuk meneka siapa yang mampu untuk mencatatkan Betul, kejayaan. betul. Ayo sama-sama kita berikan tumpuan. Adakah penjuru biru ataupun merah? Sudah Adib naik ke atas ya. Cuba memberikan sokongan kepada rakannya. Satu tim, mereka satu tim. Ya, satu tim Ya, dari Pahang. ya betul. Ramai orang menanya pada saya bagaimana sistem poin ni. Mungkin anda Poin-poin boleh- diberi. Ya, Ah, boleh explain sikit mungkin. Okey, poin diberi. Ladies and gentlemen, Lepas ini. this fight Okay. has gone all 4 rounds into the judges' scorecard for a decision. The judges have scored the contest 39-37, 38-38, and 38-38. Ladies and gentlemen, this fight has been declared a majority draw.
Once again, this fight has been Betul. declared a Saya dah majority kata. draw. Saya dah kata Perlawanan draw ya. draw. Aduh.